Okay, Assalamualaikum. Jadi ini adalah pagilah kan, sebelum kami naik Gunung Datuk. Tapi masalahnya sekarang ni hujan. Tadi hujan. Hujan guys. Hujan. Jadi plan kami makan dulu, tengok hujan ni reda. Doakanlah hujan ni reda supaya kami boleh naik Gunung Datuk. Okay, bye. Sebelum ni kau tak boleh cakap kan? Kau masuk demo insya-Allah kau dah boleh cakap. Aku je lah yang tak jumpa lagi. Ada. Kau bukan ni, kau tak nak. Okay, pagi ni kita berada di Gunung Datuk bersama dengan DMY Pirdot juga DMY Fauzan. Kenapa kita orang pilih gunung ni? Sebab kita ada tujuan. Kita ada misi untuk kita buat. Nantikan guys. Let's go. Bismillah. Jom. Kita sampai Gunung Datuk. Barang-barang kita mengikut prosedur. Okay, tengok belakang. Okay, tak ada bawa air berlebihan. Okay. Semua ni ada air masak saja. Okay. Ada bawa juga macam kedis. Gunung Datuk dan Gunung Nenek. Kita betul-betul hiking di mana tempat korang hiking. Let's go. Yes, jom. Jom. Okay, Assalamualaikum. Jadi Alhamdulillah kami baru je sampai Gunung Datuk ni. Nak naik kan bersama saya Pirdot dan Hafiz. Okay, ingat kami task ni adalah untuk mencapai lebih kurang daripada 2 jam. Ya. Naik Gunung Datuk. Ya. Kita sebagai dai kita juga kena jaga kesihatan kita. Insya-Allah. Masya-Allah. Okay, jom ikut kami ke Gunung Datuk. Okay, kita dapat lihat sini ada mapping dia. Dan jom masuk Malaya. Jom. Sekarang kita di checkpoint 0.1. Kita ada lagi beratus meter untuk sampai checkpoint pertama. Kita nampak sedikit cabaran kat sini. Oh, tak ada. Okay, sekarang situasi dia dah mengah-mengah sikit. Oh, ni cabar ni. Ada air terjun. Cabar ni. Licin. Lepas hujan. Hike yang pertama adalah tangga. Sebelum tak daftar lagi tapi dah naik tangga tinggi ni. Aduh, banyak tangga. Okay, sekarang kita tak ada tour guide, jadi tak boleh nak paletau. Kita kaji apa yang best kat sini. Straight je. Straight je. Dia kata tak ada kanan kiri. Permukaan laluan berbatu. Oh, kat sini. Laluan dekat mana? Suram kat sini. Tunjuk sikit apa? Mas, terang sikit. Terangkan. Okey. So, kita akan mula-mula kita akan lalu Okay, jadi ni kita kena tengok map dulu. Laluan dekat mana? suram kat sini. Tunjuk sikit apa? Terang sikit. Terangkan. Okey. So, kita akan mula-mula kita akan laluan berbatu. Sini ada tempat rehat. Okey. Sini 30 degree. Ya. Suram. Macam tu. Jadi kat checkpoint yang pertama kita ada Sukaneka tu. Sini tiup belon. Okey. Double pecah. Double disc kat sini. Double disc. Energizer. Sambil jalan tu. Sambil jalan. Kat puncak ada apa? Dekat puncak ni Kita nyanyi DMY. Tak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita mulakan perjalanan kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kita dah sampai 0.3 iaitu 300 meter dari aras laut. Baru teringat nak stretching. Kita stretching sikit macam ni. Kita belajar kat DMY. Itu. Okey. Pikachu. daripada nak mengawal rasa suka, mengawal rasa benci. Tengok tu guys. Pacak. Naik saja pacak. Let's go. Ya. Okay guys. Puncak tu kami akan speed run. Kat situ. 1 2 3. Macam tak speed run je. Apa serius? Nak Perjalanan. Satu checkpoint, satu konten nantikan daripada Insta Famous. Baru setengah jalan. Hai. Baru sekejap ni. Tak sampai setengah puncak lagi. Hoi. Pacak dul. Obesity kita buktikan bahawa 1390 meter lagi. okey, kita sudah 35 minit 2000 meter, sekarang 1390. Ni dia tim-tim kita. Okey, kita dah sampai checkpoint 1. Kita akan solat sunat duha insya-Allah. 4 rakaat. Jadi waktu pun menunjukkan pada sebelah suku dan ada surau disediakan. So, kita dapat kawan abang daripada Sabah. abang mau apa bang? Dah pencen ke bang? Belum pencen ke kan? Belum. Tahun depan. Legend about hiking. So kita belajar banyak perkara dengan dia bersama anak-anak dia. Nampak anak-anak dia semua depan. 400 lagi. Ya, fighter kita. Jom. Sikit lagi. Lepas tu 80. 20 minit okey? Hoi. Mula 20 minit. Sembang mulai. Okay, lagi sikit guys. Kita KM Allahu Akbar. Let's go. Kita mencari checkpoint 2. Jom. Sekejap lagi kita jumpa. Satu pam lagi. Satu pam. Dan kita dah tak ada berhenti dah ni. Satu pam. Jom. Berarti balik ikut Salai. Satu pam checkpoint. Penerus perjuangan Nabi. Ayo kita Bertahan. Pertahankan. So kat mana gardennya? Kalau ada buka puncak. Kalau ada. Intan, next kita naik sama-sama Kita target gunung Gunung si piso-piso. Indonesia. Sikit lagi guys. 500 meter lagi kita akan sampai. selalu di belakang. Kita nak pastikan tak nak ada orang tinggal. Ya. Itu peranan kita sebagai Ah. Ni kalau dalam hiking orang panggil sweeper. Sweeper ni dia jaga belakang sekali. Sikit je. 370 lagi. Let's go. Dekat ni tak ada orang kat belakang sebab saya dah paling last. Yes.
Alam. So kita dah sampai. Nanti kita ambil gambar atas tu. Ada gigil tangan. Sekarang kita di puncak Gunung Datuk dah. Bersama kawan-kawan kau ni. Dia kata dia kawan kau kenal dia tak? Kau bukan betul pun. Okay, jadi Lagi kurang. sikit lagi nak sampai atas puncak. Okay guys, sikit lagi sampai puncak Gunung Datuk. 855 meter. Sejam 59 minit. Oh, dia ajak kita. Okey lah pula. Alhamdulillah kita dah sampai kat puncak Gunung Datuk. Okay. So, alhamdulillah. Nak kat mana tu? Mana-mana. Kat ni lah. Kita memulakan perjalanan terus ni kalau silap langkah ni terus ke syurga. Teringat pula Gua Hiro. Ni macam Gua Hiro. Ya tu, dia Gua Hiro tu kan sempit-sempit. Memang kena paksa seorang je boleh masuk. Kena gila-gila. Ni macam ni. Macam Nabi. Ni yang tadi tak main-main ni. Silap langkah ni. Kena silap. Apa lagi para DMY semua, jom. Kita isi masa. JL dah tak ada masa lah. Abang, jangan dah. 2 minit je. Aduh kacau. Awak nak cari itik salai ni. Cepat sikit. Aduh. Alhamdulillah. Terima kasih dan tak nak jumpa lagi. Tak nak jumpa lagi. Okay. Bye-bye. 3. Gunung Datuk settle.